Saya masuk askar tahun 70, rekrut. Masa tu pembesara ATM, jadi rekrut 4 bulannya. Apa ni saya masuk askar bukan saya nak jadi guru radio semua, saya nak masuk ni lah tentera infanteri apa. Ada satu tim daripada komando mai buat pemilihan. Okey. Jadi saya pun volunteer lah. Jadi volunteer ada 6 ke 7 orang pergilah ke Sungai Udang. Okay. Masa tu pemilihan untuk pergi kursus Kopassus di Indonesia. Okay. Jadi saya pun sampai di sana buat ujian lah nak pergi Kopassus. Dah habis ujian semua, lulus bab fizikal ni, pergi jumpa dengan dia punya seorang doktor psikologi. Okey. Tahu dia kata apa kat saya? Badannya besar, hatinya kecil. Dia reject lah. Okey. Doktor Malaysia? Doktor Malaysia? Tak dengar? Doktor Malaysia? Doktor Indonesia. Dia bawa dengan doktor sekali, pembuat pemilihan tu. Bila dari kita itu, kawan-kawan saya kata, tak apalah. Kita tak dapat ni, kita buat basic di sini. Lepas tu, mungkin satu hari lain kita boleh pergi luar negara tempat lain lah. Saya kata okey lah. Jadi saya tunggulah. Tunggu lebih kurang sebulan baru saya buat basic. Kat Sungai Udang? Sungai Udang. Dalam masa yang sama, yang sebelum tu dah ada satu intake pergi Indonesia. Mereka balik mai, mereka pun kena buat basic lagi di sini. Ya. Ada 16 pegawai. Masa tu 16 pegawai, ada lebih kurang 100 lebih ke ada rank. Jadi kita buat kursus tu basic 271. Antara pegawai yang ada di situ arwah Brigadier Jeneral Dato' Hasbullah. Bon. Lepas tu Dato' Marodi. Rodi Zakaria. Rahim Komando. MK. Syahrom, ya. Arwah Sudirman. Linus Linsung anak janti. Linus Linsung anak janti Iban tu. Hanafi fail. Mio Hashim. Arwah Rashid Khan. Orang Kelantan. Tahun apa? Tahun 71. Ada pergi buat RKK apa semua di Cameron Highland. Lepas tu saya duduk di Bertam Valley. Saya asli. tengah asli. Masa tu saya dia radio operator. Saya tengah hantar mesej lah. C-Trap. Saya tengah hantar mesej C-Trap. Lepas tu ada Zero, dia masuk mencelah. Saya wake up lah. Saya kata, kamu ni tak tahu undang-undang kah? Prosedur kah? Kamu masuk yang mencelah, saya tengah hantar priority message. Lepas tu dia kata, this is Zero, this is Pronto speaking. RSO sendiri. Dia tanya, siapa nama kamu? Terkejut lah kita pun hantar message. Dia kata, nama sekian-sekian. Okey lah, tak apa. Dah buat macam mana kan? Lepas tu saya balik. Lepas tu saya dah habis tugas di pertama kali, saya balik-balik. Promote saya Lance Corporal.
Masa tu tak payah. Masa tu tak payah pergi kadar kos. Okay, Alhamdulillah. Lepas tu mereka ada buat pemilihan. JID, Joint Intelligence Directorate, ada buat nak cari anggota untuk penubuhan pasukan khas polis kat Tempur. PKPT masa tu. PKPT. Jadi saya pun volunteer lah. Mak Rashid lah, bukan? Belum lagi. Belum Mak Rashid. Itu orang banyak tak tahu. Mereka nak buat PKPT. Saya pun minta sebab mereka nak cari. Sebab bila buat PKPT, satu platoon dia perlukan lebih kurang 8 orang radio operator. Mereka nak cari orang yang pandai moski. Semua lah kan. Saya pun boleh sikit-sikit. Pasal tu termasuk meja, sekarang ni meja Makno, Q. Dia sekali yang saya lah. Orang lama, 28716. Buat pemilihan, ujian dia berlari daripada Kuala Linggi sampai ke Terendah, menembak, baling pisau, macam-macam lagi lah. Saya pun lulus. Tertubuh lah PKPT. Platoon Commander pertama PKPT ni saya beritahu. Lieutenant Azman Sharif. Orang Seri Menanti. Greenberry. Dah Greenberry. Lieutenant Azman Sharif. Orang dah Greenberry. Dia kahwin orang Kuala Perlis. Bila tubuh tu, saya jadi LO. Dia hantar saya duduk Minda, duduk MI6. Masa tu SO2 dia Major Ali Alwi. Dia berhenti Brigadier General Datuk Ali Alwi. Dalam masa tu juga ada SO3 bekas PAT tu, Zahidi. So Ahmad Zahidi. Dia Perak. Dia ayah. Dia SO3 masa tu dengan Kapten Abdullah seorang lagi. Saya kenal mereka. Saya duduk situ, tugas saya masa tu kena pergi Kedutaan Indonesia. Itu masa tu. Itu bukan bawa Grant, bawa JID, Joint Intelligence Directorate. Masa tu pengarah dia Yusuf Din. Colonel Yusuf Din. Jadi banyaklah saya tahu itu. Bayangkanlah, saya seorang Lance Corporal boleh type surat, buat lesen, bagi pegawai pakai, bareta beli lah begitu, bareta pakai, ada nombor serial apa tak ada, pakai aja. Masa tu komunis kan? Ya. Masa komunis? Yalah. Komunis. Tahun 70, betul lah saya kata 73. Operate di Kalbar, Kalimantan Barat, sempadan. Depa di sana kita tak buat. Indonesia punya. Depa pakai uniform kita apa semua lah. Tapi dia tugas dia di sana, tak buat di sini. Itu di kawasan komplek Gunung Puih. Lundu. Di sana lah. Jadi saya duduk sebagai LO, kerja saya. Minggu sekali saya kena turun pergi Kedutaan Indonesia. Pergi jumpa dengan military attaché sana. Malaysia? Indonesia punya military attaché. Bayangkan Lance Corporal pergi jumpa dengan Colonel. Saya ingat lagi nama dia Colonel Wibowo. Ambil surat mana mai daripada Indonesia. Bawa mai bagi surat tu kepada ni lah. Sebab kami masa tu tengah buat latihan di Camp Sikamat. Somban. Jurulatih kami tahu siapa? Masa tu Encik Layani, Bersara Major Layani, arwah lah. Komando. Dia qualified SAS lah. Dia lah train kami di sana. Kita buat retraining di kawasan Kuala Pilah. Buat training lah lebih kurang sebulan. Lepas tu saya pun dia pun bagi tugas dia macam-macam. Saya kena pergi lepas tu garrison ambil senjata. Masa tu pertama kali pakai senjata lah. Ya. M16. Masa tu komando tak pakai lagi M16 masa tu. JID terpakai. Saya ni sebagai Lance Corporal pergi ambil senjata. Bawa balik. M16
mini grenade, claymore, saya bawa balik lah. Untuk latihan dan untuk persiapan untuk op lah. Lepas bulan tu, saya pun jadi LO. Duduk di Mindai. Saya kata tak boleh jadi ni, aku ni duduk di Mindai, apa pengalaman aku dapat. Saya jumpa dengan itulah OC saya tu. Tapi sebelum tu saya ada buat permohonan masuk pegawai kadet. Saya buat di sana lah, isi borang apa semua. Pergi interview kacang lah kan. Memang kacang lah. Last kali interview dengan Meja Arifin, tengok Meja Arifin. Dia tak beritahu keputusan lah. Saya pun balik lah ke office. Lepas tu Meja ahli SO2 saya tu telefon lah Meja Arifin, tanya, ni macam mana keputusan orang aku, dia tanya. Tu dia kata ya. Lepas tu esok dia panggil saya, kata, Mat, sebelum hang pergi kadet, hang pergi dulu masuk hutan. Dia hantar dia pergi Greek. Buat masuk 2-3 kali hutan Greek, tak ada apalah. Last kali saya minta pergi Sarawak. Sebab nak masuk kadet lah baik. Saya pun pergi Sarawak, dapat flight terus pergi Sarawak. Saya duduk di Rubber Road. Di Sarawak kami duduk camp. Komando ni? Ya. Op Bruno Menza? Bukan. Paraku? Kalimantan Utara? Ya. Paraku dengan PGRS. Pasukan Gerakan Kalimantan. Pasukan gerila rakyat Sarawak. Mereka ni ialah sama dengan Paraku. Jadi sepihan ni lah jadi PGRS. Cerita dia. Jadi kami duduk awal. Kami tak duduk di dalam Rubber Road. Apa nama tempat tu saya pun lupa. Kami duduk awam lah. Jadi kalau ada apa-apa, mereka akan beritahu. Kita masuk op lah. Ambush lah. Kenal penyanyi Alino? Apa Kono Jang? Ya, orang Negeri Sembilan. Dia bukan orang Negeri Sembilan. Dia orang Pahang. Padan Negeri Sembilan. Dia sama saya dalam BKPT. Dia askar. Dia komando. La ilaha illallah. Adik pada kena Amir Guntur. Guntur Kampar Putra. Tu Alino. Adik Amir Guntur. Kalau baru tahu cerita. Ya. Dia bukan orang Negeri Sembilan. Dia orang sempadan lah. Tapi dia boleh lah cakap ni. Saya bersama dengan tu lah. Lepas tu kami tukar ke Lundu. Duduk di Lundu. Di luar tu ada sebuah rumah. Tuan Azman pergi sekali kot. Depan kamp Dua Melayu. Jadi kami duduk makan semua pikul Dua Melayu lah. Rambut saya tu orang panjang, orang pendek? Panjang. IC pun awam. IC dulu kan pakai type lah. Sebab banyak kali gerila sekat bah. Tahan bah. Dan kami pakai Land Rover warna kelabu tu. Jadi bila duduk sana, ada sekali tu kami dapat arahan lah. Saya masa tu lah korporat ya. Dapat arahan nak masuk dekat tu nak raya Cina. Dapat maklumat kita satu kumpulan PGRS nak pergi kampung Sungai Sebiris. Jalan biawak Tiaga lah Rundu. Nak jumpa dengan Kapten China sana lah. Mereka macam penghulu Cina sana lah. Jadi jangka mereka dapat maklumat, mereka nak balik. Jadi kami diarahkan untuk pergi berisik lah. 4 orang je. Saya, radio operator, Trooper Kasmo, Sarjan Syahidat dengan Korporal Makno Hehe. Orang Johor. Pelik tak? Tim tu
ada sarjan tapi tahu ketua siapa dia? Kopral mana? Mana hehe. Sebab dia ni memang pengalaman banyak. Tapi dia ada masalah disiplin. Lama. Naik turun pangkat. Jadi dia saya tak kisah kita corporate radio operator aja. Itulah kita bila masuk hutan, orang dah bagi arah ambush tempat tu, pergi lah ambush tempat tu. Pergi ambush tempat lain. Masuk 3 hari ambush, tak ada siapa lalu. Jadi siang tu saya pun pasang dipole. Pasang dipole nak tekal, lepas tu depa 3 orang keluar pergi meronda. Kawasan memang kawasan perkampungan lah, tapi tak apa nampak rumah tu. Tapi duduk tu saya dengar bunyi tam-tam tu memang kita kita belajar double tapping, air contact drill lah. Saya kata ini tak ada kerja lain lah ni, makna lah ni, dia jumpa anjing pun dia gelap tembak lah. Saya pun tak kisahlah, dah 3 hari tak ada apa-apa, mungkin bengang lah kan. Kali saya dengar sama-sama Allah, dia kata. Saya pun on set, panggil brigade, kata Allah zero, di siapa masa tu? Contact. Dia beritahu kata contact. Bila sebut contact, semua diam lah kan. Silent. Contact. Lepas tu saya duduk lah, tunggu lah. Lepas tu bandit lari ke belakang saya ni. Masa tu apa ni, orang panggil apa, payah nibu. Lepas tu brigade bagi tahu 2 Melayu, so ambil kami lah. Masa tu 2 Melayu, mereka ada ni, kereta perisai komando. V100 lah. Kami pakai uniform, apa ni, civilian. Saya pula masa tu pakai kasut kelak. Kasut, nak beli kasut getah tak ada, baru sampai Lundu. Kalau tak ada, pakai kasut kelak. Kelak masa tu RM40 lah. Tahun 70-an RM40. Mahal lah. Pakai masuk hutan, saya dah lah jatuh telaga. Telaga Dayak, tak ada pagar. Benda brown masuk telaga. Nasib baik ayak kat ni. Mereka duk gelak saya. Saya tanya alamat tak baik dia saya lah. Nasib baik handset tak ada apa. Orang tu kata dia bagi alamat dah. Saya ingat kampung tu, kampung Sungai Sebiris. Ya, Sebiris, Lundu. Lepas tu bila ada B100 main nak ambil kami kan, saya pula takut nak keluar. Kita pakai awam. Saya duduk belakang pokok, saya ulok apa ni M16. Dan bila dia tengok M16 kan, dia berhenti, baru lah kami masuk. Balik lah. Balik ke camp. Lepas tu 2 Melayu pull-up tu yang dapat PGB tu, Captain Makno dapat PGB. Dapat pull-up yang ni lah. Lepas dapat 3, lepas bunuh 3. Geng-geng dia. Dia 20 orang. Kami 4 orang lah. Tapi 4 orang pun kita tak takut sebab kita bawa Kemoman. Bukan Kemoman ada. Double first line. Ya. Kita dah bawa 300 ya? 300 lah. 300 orang. Dia tak takut lah kan. Tapi jenuh berat lah. Lepas kontak tu, saya pun tak ingat pergi mana. Dah, saya duduk lama juga kat situ. Lepas tu dia orang beritahu Mat, hang kena balik lah pasal hang dapat kadet. Memang tak nak ni lah. Dah dapat lah. Dah dapat. Kan dia beritahu saya dah dapat. Cuma dia berantak saya cari pengalaman lah kan. Masa tu saya duduk kat camp 2 Melayu, komander brigade pasal tu Datuk Hassan. Dia naik Alouette, dia ajak saya naik sekali Alouette. Balik KL. Balik ke ni, balik ke Kuching. Kuching. Balik Kuching, tunggu, lepas tu saya balik KL. Balik KL, baru pergi kadet. Batanggarah dulu lah. Polisen. Polisen Batanggarah. Kacang lah. Kerana ada apa. Dia lantik saya jadi KSM. Masa tu jurulatih Mat Saleh kan Melayu? Melayu. Kebanyakan jurulatih pun lieutenant dia.
Oh. Mereka pula banyak rujuk saya. Mereka tanya, Mat, ni LLAD apa dia? Mereka ingat LAD tu light aid detachment lah. LLAD tu saya kata low level air defense. Dia pakai ni, pakai Bofors punya anti-aircraft kan. Banyaklah dia letupan bertanya saya kan. Saya pun kawan pandai kan. Kita pun belajar sikit lah. Saya tak ada kursus. Pernah sekali korporal tu tengah mengajar M apa? M203. Grenade tu. M203. Oh kan, M203 tu grenade launcher. Grenade M70. tu. Dia tengah mengajar. Dia tak ada. Saya ambil grenade, tunjuk ke dia. Saya buka. Dia korporal tu balik terkejut lah. Dia pun tak berani buka. Saya buka. Saya kata sorry lah korporal. Itulah orang tak kisah-kisah dalam kenangan saya lah. Lepas tu di PTI tu ada seorang PTI tu nama dia Mozrin. Dia ni cukup pantang lah, dia nak lanyak orang je lah. Dia tengok saya, ada komando dia lanyak. Saya kata, orang nak lanyak bukan lanyak aku seorang. Dia lanyak sampai pensar-pensar budak-budak berlari sana kan. Kita tak ada masalah lah kan. Basing komando tahun bila tu? Tu 271. Tahun 71. Tahun 71. Seri 2 71. Ya, 271. Masa tu berapa pegawai, berapa ni? 16 pegawai. LLP? Saya tak ingat tu. Okay. Lulus berapa? Dulu pun tak ingat lah, gambar Okay. tak ada semua. Berapa bulan? Sama lah, 3 bulan. Sama bulan. Peringkat pertama apa? Camp. Oh, camp. Okey, sebulan. Peringkat kedua? Peringkat kedua, hutan. Peringkat tiga? Payah. Peringkat empat? Dark water lah. Dark water. 5? Dark water lah, ENE lah, Escape Aviation. Sama. Sama sampai sekarang lah. Saya tahu. Dulu ada sebab-sebab tak? Ada. Tumbuk pun ada. Duk sampai berdarah-berdarah belakang? Ada. Tak buat. Saya setahu saya tak ada lah. Sampai berdarah belakang tu tak ada. Tak ada. Dulu sebab pakai apa? Apa dan dapat ha? Getah pipe? Ada, tak ada. Tak Setahu saya tak ada. Otan? Tak ada. Kalau kayu dengan pelepal dia buat tu ada. Kalau sebat pun bukan sebat. Kita sebat pack. Kita tak boleh kita sebat dia, cederakan dia fail. Naya lah kau tu. Betul tak? Saya tahu saya jadi latih. 271. Lepas kadet tu, saya lepas Batang Kerah pergi ke RMC, problem sikit lah. Saya sana akademik. Tapi saya manage get through lah. Tauliah 74. Lieutenant muda? Lieutenant muda. Agung satu siapa pergi? Sultan Kedah. Sultan Alim? Alim. Buat di itulah di apa ni, Dewan RMC tu. Tun Templar? Dewan Tun Templar. Sungai Besi? Sungai Besi. Saya lah satu-satunya saudara orang kadet yang ada Green Beret. Saya dah ada Green Beret waktu tu. Jadi budak-budak mereka duk kata saya bully, mereka lah bukan saya bully. Biasa lah kan. Mereka duk sibuk sedekah baju saya buat relax, buat tak tahu, tak sedekah baju. Paling kita dah biasa kan. Esok pagi nak parade baru kita buat. Kadet ada ragging tak masa tu? Ada tapi tak teruk macam saya dengar orang ni. Ada. Saya RMC sama dengan Air Force Cadet sekali lah. Dan kebanyakan mereka daripada ni Boys Wing. Boys. Boys. Jadi kebanyakan intake saya SSC 24. Banyak juga general, yang pesara general, Major General Mustar. Banyak lagi lah. Okey lah intake saya. Basic komando OC masa tu siapa? OC Major Zainuddin. Orang Perak. Kami panggil dapat hitam. Training officer
Kapten Syamsuddin bersara Datuk ada je. Sam. Oh. Tanya dia kenal Mak Kun. Pendamat buat mana pendamat? Pendamat saya Tanjung Labuh. Oh, Tanjung Labuh. Labuh. Yang bagi pakai beri siapa? Yang tu saya tak ingat. Panglima siapa masa tu? Panglima. Ingat Panglima? Tak ingat saya Panglima tu. Memang saya tak ingat. Tak ada lah macam sekarang. Mak bapak boleh pergi tengok apa semua. Kita tak ada. Tak ada kata nak bagi pisau tu semua, tak ada. Cuma dia mai buang tu bagi pakai beret je lah. Beret pun dia bagi kita pakai sendiri. Oh. Bukan kita dia baru pasang dah. Lanyard pun tak bagi situ. Dia bagi beret je. Oh, beret. Lanyard hang beli kemudian lah. Seingat saya lah. Ya. Dia itu. Tahun intik saya 21 lah. Usuh dengan Mak Saleh, tuan usuh apa? Ranger. Ranger ada Ranger Course? Ya, saya buat Ranger Course. 3 bulan? Ranger Course 3 bulan. Fort Benning? Fort Benning. Dapat? Ya. Dapat Ranger tu? Ya. Saya ada sijil pun ada. Oh. Saya lepas saya commission, saya balik di Sungai Udang. Duduk Zaid Squadron. Zulu? Duduk Zaid Squadron, saya pegang nombor 9 Troop. Okey. Saya balik situ sekali sama dengan senior cadet Cik Ashif. 411 123. Betul. Saya 14680. 411 680 Dia senior cadet. Oh ya. Dia saya balik kan kami kena ranking. Oh. Kena ranking dengan ni. Rahim tinggi berkuasa sama. Rahim Saad dengan ni. Rahim Saad dengan Syarin duduk ranking kami. Escobar. Ada cerita dia tu, ranking tu. Dia. Saya kena cucuk ni. Oh, Betul. Apalah saya tahan, tak kisah. Lepas tu, doktor tahu. Doktor tahu bagi tahu Tan Sri Borhan. Dia Panglima? Panglima? Dia belum, dia CEO masa tu. CEO 1 AJK. Panggil lah. Masuk dalam pejabat. Dia tengah isap okok. Apa ni, Tan Sri. Mat, siapa sepak kau? Dia ni, kau sepak ni pula. Sepak dia pula. Sepak? Dia suruh sepak, kena sepak. Lepas tu tanya Cik Syim pula. Siapa sepak kau? Dia bilang, sepak tak? Tu saya kata, saya respect apa ni, Tan Sri Borhan. Lepas tu, dia isap okok. Siapa cucuk kau ni? Saya tunjuk lah kan. Kau cucuk dia pula. Cucuk. Punya. Lepas tu dah habis kes ragging semua. Lepas tu Mak Rashid, dia kapten. Tahu tak? Kapten Mak Rashid. Satu kelas dengan saya. Sekolah? Dia orang mana dia? Dia orang Jitra. Orang Padang Pau ni. Daripada ni Tunjang. Lepas Tunjang sikit kan. Pak dia tukang kerja rambut. Kami dulu sekolah rendah di Sultan Ahmad Tajuddin. Jitra. Passion Malay Class. Masa tu apa ni, Marsyid dah kapten. Yang RKPT tu? PGB ya, Mak Rashid PGB. PGB. Dia ada kapten pada tu. Dia saya punya dalam sekolah. Saya punya head prefect. Dia pergi interview kadet tahun 67 lepas ni. Saya bagi seluar apa semua kat dia. Saya beritahu cara perjalanan interview. Dia pergi dapat, saya pergi tak dapat. Saya pergi final board tak dapat. Saya tak apa. Saya kata tak dapat, saya balik lah. Saya dapat bila saya dah masuk tentera yang baru saya dapat. Faham. Tak faham lah. Abang Rashid PGB tu. Arwah. Apa lagi? Saya dapat tawaran pergi Amerika. Buat Ranger? Buat Ranger. Saya, Major Adnan Kota Arwah, Adnan Kotan.
Raja Kamaruddin arwah, Okey. dan Saja Mustafa Kuala Nerang. Boyan tak dia ada, tak ada lagi tahu dia kahwin orang Melaka. Jadi kami lah tempat tu. Nak jadi cerita pula, masa tu lebuh raya tak ada. Kami duduk ulang-alik pergi Mendef, Land Rover terbalik dekat Kajang. Saya baik tak ada apa-apa. Panjang umur. Panjang umur. Lepas tu dapatlah pergi ranger. Masa tu masalah minyak problem. Jadi kita naik flight daripada Subang pergi Bangkok, sampai di Bangkok, besok baru naik Bangkok. Pan American. Bangkok terus pergi ke pergi India kot. Sampai India, Pakistan. Saya tak kali sampai airport tu saya turun. Cerita aku dah sampai India. Lepas tu sampai Pakistan. Aku sampai Pakistan. Lepas sampai tu pergi ke Beirut. Cantik. Masa tu lah. Beirut pergi Frankfurt. Daripada Frankfurt baru terus pergi ke Heathrow. Sampai Heathrow di England, tidur malam di hotel di Heathrow kan. Raja Kamaruddin ajak pergi rumah Istana Hinggap Sultan Selangor masa tu. Sebab dia kerabat Raja Selangor. Jadi kami pun naik lah taksi ni, taksi yang London tu. Taksi London ni. Pergi sampai ke stesen underground kami naik lah.